Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bercita-cita menjadi seorang pegawai takbir dan diplomatik? Hari ini kita akan bincangkan tips penting untuk menghadapi ujian psikologi Kadet PTD 2025. Jangan lupa like untuk lebih banyak tips kerjaya kerajaan. Pertama sekali, apa itu ujian psikologi Kadet PTD? Ujian psikologi ini bertujuan menilai kepribadian, kecerdasan emosi dan kesesuaian calon dengan tugas sebagai seorang kadet PTD. Anda akan diuji dari segi ketahanan mental, kepimpinan, penyelesaian masalah dan juga kestabilan emosi. Jadi, penting untuk bersedia dengan strategi yang betul. Secara umumnya, ujian psikologi kadet PTD terbahagi kepada beberapa bahagian utama. Yang pertama sekali, kepribadian, menilai sikap, kejujuran dan nilai kepimpinan. Kedua, kecerdasan emosi, menilai kestabilan perasaan dalam tekanan. Ketiga, pemikiran logik dan penyelesaian masalah, menguji cara anda berfikir dalam situasi mencabar. Soalan ni banyak, tetapi jangan panik. Biasanya, format adalah soalan objektif dan mesti dijawab dengan pantas. Baiklah, sekarang masuk bahagian penting. Bagaimana nak lulus ujian psikologi ini? Berikut adalah beberapa tips penting yang anda kena amalkan. Pertama sekali, kenali diri anda sendiri. Jangan cuba beri jawapan yang terlalu ideal. Jawab dengan jujur, tetapi tunjukkan nilai kepimpinan dan ketahanan mental. Yang kedua, jawab dengan konsisten. Ujian ini akan mengulang soalan dalam bentuk berbeza. Jadi, pastikan jawapan anda konsisten supaya tidak nampak ragu-ragu. Yang ketiga, kekal tenang dan fokus. Jangan panik. Ada banyak soalan, tetapi jangan terburu-buru. Baca dengan teliti sebelum memilih jawapan. Keempat, elakkan jawapan ekstrim. Jika ada soalan berbentuk pilihan seperti sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, elakkan jawapan di hujung spektrum kecuali anda benar-benar pasti. Yang kelima, latihan, latihan dan latihan. Gunakan contoh soalan psikologi dari internet dan buat latihan sebelum ujian sebenar. Ramai calon gagal bukan kerana mereka tidak layak, tetapi kerana mereka melakukan kesilapan-kesilapan ini. Yang pertama, tidak membaca arahan. Sentiasa baca setiap arahan sebelum menjawab. Yang kedua, calon terlalu berfikir. Jangan cuba tipu sistem dengan jawapan terlalu sempurna. Yang ketiga, jawapan calon tidak konsisten. Berikan jawapan yang stabil sepanjang ujian. Bagi membantu persediaan anda kali ini, saya ada sediakan rujukan ujian psikologi kadet PTD. Rujukan ini terdiri daripada nota, contoh soalan dan jawapan. Silalah layari website kami di www.panduankerjayakerajaan.com. Itu sahaja tips dari saya untuk ujian psikologi kadet PTD 2025. Saya doakan anda semua berjaya dan mara ke peringkat seterusnya. Kalau anda nak lebih banyak tips, komen di bawah dan jangan lupa tekan butang like, subscribe dan share. Jumpa lagi dalam video seterusnya.